Filem aksi Blood Brothers Baranaga yang menjadi fenomena bakal menembusi pawagam beberapa negara jiran tidak lama lagi. Di Indonesia, insyaAllah, kita mungkin akan tayangkan di situ sebulan dari sekarang. Dekat Malaysia, kita ada banyak filem Indonesia masuk. In fact, tahun 2024 je aku rasa lebih 100 je. So, aku harap mungkin panggung wayang sana kalau boleh lebih memberi ruang kepada filem-filem Malaysia. Sebab apa? Sebab aku rasa macam kadang-kadang seems like not fair. Sebab filem kita nak satu masuk pun susah. Tapi filem diorang masuk sini berlambat-lambat. Itulah lucunya kaum Melayu palsu Malaides. Di satu sisi mereka sering menghina bahwa rakyat Indonesia itu miskin. Kata mereka, orang Indonesia juga memiliki IQ yang rendah. Tapi di sisi lain, kaum Melayu negeri kasino juga berharap orang Indonesia mau menonton film mereka. Padahal, kata mereka duit Indonesia itu murah. Duit kamu murah! Duit kamu murah! Duit kamu murah! Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja. Bukan pergi buka kedai. Nak tanya macam mana bahasa Melayu boleh ke bersaing dengan bahasa Indonesia. Saya nak tanya pula, adakah bahasa yang dah ada, lahir, tanpa sesuatu bangsa? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Setiap bahasa itu mesti berasaskan kepada bangsa. Anda ada membantu tak dengan rakyat anda sendiri, Indonesia yang ramai miskin? Indonesia yang ramai miskin. Anda jealous dengan rakyat Malaysia yang kaya-kaya, yang ada harta. Anda cemburu. Begitulah sikap kaum Melayu palsu di negeri kasino Malaysia selama ini. Mereka merasa bahwa Malaysia itu adalah negara yang sangat hebat. Sehingga, mereka bersikap seenaknya saja pada bangsa, negara, dan bahasa Indonesia. Mereka suka menghina Indonesia. Dan hal itu telah tertanam pada hati rakyat Indonesia. Bayangkan saja, mereka juga tidak mengakui adanya bangsa Indonesia. Mereka juga tidak mau mengakui adanya bahasa Indonesia. Semua itu adalah akibat dari konsep alam Melayu yang diajarkan di sekolah Malaysia. Hingga sekarang, kaum Melayu palsu Malaides menganggap bahwa Indonesia adalah bagian dari alam Melayu. Semua budaya dan peninggalan bersejarah di wilayah Indonesia pun dianggap sebagai milik mereka. Hal ini sebenarnya sebuah penghinaan yang dilakukan secara sistematis karena diajarkan pada seluruh rakyat Malaysia dari generasi ke generasi. Konsep tersebut juga mengakibatkan kaum Melayu Malaides merasa jadi kaum yang hebat dan besar, lalu bersikap sombong pada Indonesia. Mereka merasa lebih hebat dibanding bangsa Indonesia. Banyaknya produk Malaysia yang tidak laku di Indonesia mungkin merupakan buah dari kesombongan kaum Melayu Malaides itu. Dan kini mereka bingung sendiri ketika mau mengincar pasar Indonesia. Mereka bingung kenapa film mereka kurang laku di Indonesia. Filem aksi Blood Brothers Baranaga yang menjadi fenomena bakal menembusi pawagam beberapa negara jiran tidak lama lagi. Penerbitnya Dato' Yusof Haslam berkata proses rundingan bagi tayangan di Thailand baru sahaja selesai dijalankan. Selain Thailand, proses rundingan untuk tayangan filem arahan Syafiq Yusof dan Abila Chandra ini turut dilakukan di Kemboja, Vietnam dan Indonesia. Kita akan tayangkan di Thailand dengan gunakan bahasa Thailand, bahasa Siam. Dan begitu juga di Kemboja masih dalam perundingan dan di Vietnam juga dalam perundingan. Di Indonesia, insyaAllah, kita mungkin akan tayangkan di situ sebulan dari sekarang. Kita pun banyak tengok filem aksi daripada Thailand. Sebelum ni kan, kita disajikan filem-filem Ong Bak dan macam-macam lagi filem action Muay Thai dia. Tapi mungkin kali ni kita dah bersedia untuk mengedarkan filem kita ke sana pula.
Sejak 20 hari ditayangkan, filem aksi ini berjaya mencatat kutipan 62 juta ringgit. Syukur kerana filem Blood Brothers ini mendapat sambutan. Ia adalah hasil kerjasama daripada seluruh subsidiary daripada Media Prima, juga bahagian TV, radio, digital, billboard dan juga newspaper dari segi publishing kerana telah menyokong promosi filem Blood Brothers. Bersempena acara Blood Brothers Takeover Bukit Bintang berlangsung malam semalam, ribuan penonton hadir membanjiri lokasi itu. Acara bertukar gamat apabila barisan pelakon mengadakan gimmick Epic Walk, iaitu berjalan melintasi orang ramai dan menghabiskan masa hampir setengah jam bersama peminat. Blood Brothers akan ditayangkan di Indonesia. Kita nak tengok sejauh mana boleh pergi cerita tu. Sebelum ni Sherif dah masuk Indonesia. Memang tak dapat sambutan lah kat sana. Katanya soal promotion, marketing kat sana problem pun semua kan. Tengok Blood Brothers ni macam mana, okay? Sebab apa? Sebab aku rasa macam kadang-kadang seems like not fair. Sebab filem kita nak satu masuk pun susah. Tapi filem diorang masuk sini berlambat-lambat. Kadang-kadang sebulan tu mesti ada. Ini 1, 2 kan. Mesti ada. Kat Malaysia ni kita so-called kurang filem kan. So kena masuk filem diorang. Tapi itulah bila kita nak masuk diorang, ada je masalah tu. Betul, aku faham. Diorang punya pasaran besar, diorang punya filem banyak kan. Diorang sendiri pun berebut antara diorang. Tapi syarikat yang membawa filem tu ke sini tak ada ke inisiatif untuk, yelah kau dah dapat untung dah kat sini, tak ada ke inisiatif untuk bawa filem kita juga ke sana kan. Maybe ada kota ke, kau buat masa 3, buat masa 1 kan. Aku rasa seems like not fair for me lah. Okay. Filem Sheriff Narco Integrity dekat Malaysia somehow berlaku, Singapura pun berlaku, Brunei pun berlaku. Somehow bila masuk Indonesia kurang sambutan. Bagi aku waktu tu aku macam in dilema gila pasal somehow ramai orang marah orang Indonesia. Padahal bukan salah diorang pun. Memang aku rasa sebenarnya memang salah satu yang paling besar promosi. Sebab kita tak boleh samakan promosi Malaysia dengan promosi dekat Indonesia lah. Of course kita perlukan dana yang lebih besar untuk masuk pasaran Indonesia yang lebih besar. Itu satu benda yang aku belajar. Kalau ikut masa filem Sheriff tu, modal promosi untuk Indonesia lagi rendah daripada promosi Malaysia. So which aku nampak, okay, itu satu kesilapan lah yang aku kena belajar. Satu lagi, mungkin kurang sambutan pasal tak banyak filem Malaysia yang masuk sana. So dia ada disebab macam unfamiliar lah. Macam dekat Malaysia kita ada banyak filem Indonesia masuk. In fact tahun 2024 je aku rasa lebih 100 So aku harap mungkin panggung wayang sana kalau boleh lebih memberi ruang kepada filem-filem Malaysia, mungkin kita boleh dapat satu environment yang kedua-dua negara dapat benefit each other. But of course Malaysia juga yang aku rasa kalau kita nak masuk Indonesia, kita harus ada modal promosi yang besar. Actually at least 2 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Sebab satu lagi saingan filem diorang pun sangat hebat. So kalau kita nak buat filem untuk global, kita harus bersaing secara global lah. Kita harus, maksudnya kalau kita kalah jangan nangis lah. It's a global stage. So that's why aku masih belajar dan aku masih berusaha dan bercita-cita yang satu hari nanti insyaAllah kita akan dapat kembangkan industri filem Malaysia ke luar negara. Aku rasa somehow dari segi taste Malaysia dengan Indonesia macam tak banyak beza. Sebab aku rasa lumrah masyarakat Nusantara, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, kita adalah satu bangsa yang sangat menerima media dan seni yang bukan daripada bangsa kita. Contoh macam filem Hollywood atau filem Korea, filem Bollywood, banyak laku di negara yang ada dalam Nusantara ni. So aku tak rasa macam diorang tak suka filem Malaysia ke atau Malaysia tak suka filem. Aku rasa boleh accept lagi-lagi lah kita faham bahasa Indonesia, orang Indonesia pun faham bahasa kita. So kita dah ada, maksudnya market, kedua market tu dah ada. Kecuali mungkin kita harus selaraskan dari segi pembukaan ruang filem Malaysia ke sana, sebab sekarang ni masih sedikit filem Malaysia yang masuk ke Indonesia. Filem yang berjaya di Malaysia dan Indonesia, salah satu contohnya adalah filem Abang Aku lah, filem Syamsul, filem Munafik 1 dan Munafik 2. Filem Abang Aku ni magic sikit sebab
modal promosi dia dekat Indonesia sebenarnya tak banyak pun, sikit je. Tapi somehow the power of the film tu, kadang-kadang filem tu dia dah cukup kuat, program promosi pun dia boleh laku lah. Pasal waktu tu jarang kita tengok filem Indonesia yang ada kaitan dengan agama Islam. Somehow Syamsul dia start this horror Islamic punya genre dan dia menjadi popular lah di sana. That's why filem Munafik 1 dan Munafik 2 dia berlaku di Malaysia dan berlaku di Indonesia. Itulah kebingungan Melayu palsu di negeri kasino Malaides untuk memasukkan film mereka ke pasar Indonesia. Upaya itu ternyata tak mudah. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.